Cah, paus sambal Cah. Ayo bang. Paus sambal. Paus sambal tu. Abang nak saya. Macam kau. Kita tengok gitu. Cah, sambal ni dia pedas ke Cah? Sambal kita orang pedas manis. Betul-betul macam orang dulu punya. Tahu tak? Makcik-makcik yang jual kat tepi jalan tu. Betul rasa dia memang panas-panas guys. Melecur tak apa guys? Melecur. Oh, melecur-lecur panas gitu. Masya-Allah. Baik. Baik. Satu bekal kira ke Cah? Okey, satu bekal 6 biji RM5 je bang. 6 biji RM5 saja. Betul bang. Okey, ni kita masak salad Kita pakai salad kita tak pakai timun. Okey, baik. Yang korang komplain kata ni baru kata apa pakai salad. Korang rasa dulu puas sambal. Pakai salad Salad kita macam kita ubah sikit lah. Sebelum ni kan pakai timun. Timun kan dia tak dia cepat basi. Habis Cah, buka kau pecah? Okey, saya buka daripada 11.30 sampai Alamak, habis-habis lah. Kalau habis-habis lah. Sekejap, saya ada nak bagi satu pantun lah. Sekejap 5 minit. Serius lah? Ya. Ubu-ubu, ikan lele, siapa lambat dia tak dapat Cuti yang pecah? Cuti setiap hari Selasa, Rabu. Buka Khamis sampai hari Isnin. Baik, saya makan Cah. Baik. Ini RM5. Okay, nice. Terima kasih.